Mandi wajib selepas azan subuh. Ketika bulan puasa, adakah masih sah puasa beliau? Jawabnya, sah puasa orang yang berhadas janabah. Yang tidak sah puasa ialah hadas haid, hadas nifas. Itu batal, tak sah puasa. Faham? Nak sah puasa tidak syarat suci dari hadas janabah. Hadas janabah disebabkan keluar mani ataupun persetubuhan sebelum subuh. Nah, dijimuk isteri dia pukul 12 malam. Lepas tu dia tidur tak mandi junub. Bangun-bangun 6.30. Sedangkan subuh pukul 6. Bermakna setengah jam sudah dalam waktu siang. Hukumnya sah puasanya. Sah. Bahkan di siang hari keluar mani pun tak batal lagi. Dengan syarat bukan dia yang ikhtiar. Kalau dia yang ikhtiar, batal. Duduk saja tengah hari, ya mani. Keluar. Mani pun keluar. Batal. Kerana dia yang suruh keluar. Faham? Tapi kalau siang hari dia termimpi keluar mani, tak batal puasanya.